hari ni Kiki bersama dengan tak lain tak bukan iaitu Anas Rizwan. Kita ada di Aeon Nilai sempena dengan kempen Martabat Misi Berdarah. Kita cakap pasal peluang ni, macam mana Anas mula-mula dulu jadi pelakon ekstra? Saya bermula dengan pelakon ekstra. Saya bermula dengan belajar sebagai seorang pelajar teater pada awalnya. So kita mula daripada bawah lah. Mungkin ada perkongsian daripada Anas untuk tips kepada pelakon-pelakon yang nak jadi pelakon, apa dia? Baik, saya kira kalau nak jadi pelakon yang baik, saya kira kena banyak menonton. Kena banyak menonton, kena banyak membaca. Jangan lupa untuk menonton YouTube GSCM dan jangan lupa klik subscribe dan share.